Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Nama saya Fakir Hafiz bin Fuad. Saya murid tahun 5 bersekolah di SJKC Kasab. Saya dipilih untuk mewakili sekolah sebagai calon skim lencana anti dadah peringkat Johor. Saya telah melaksanakan pelbagai aktiviti Slate J pada waktu yang terdekat. Antaranya seperti menyampaikan mesej 5 minit anti dadah kepada murid-murid di sekolah saya. Mengikut tayangan pendidikan Coffee Break PPDA siri 1 hingga siri 3 atas talian. Menyertai pertandingan buku skrip digital PPDA peringkat daerah. Menyertai pertandingan mengarang esei dan infografik sempena Bulan Pendidikan Pencegahan Dadah di sekolah dan mengaktifkan diri menyertai pertandingan anjuran sekolah hingga ke peringkat negeri. Infografik PPDA yang saya sampaikan ialah berkenaan dengan jauhi vape dan tak nak merokok. Segala bahaya vape dan rokok yang boleh menjejaskan diri kita sebagai seorang pelajar. Saya kongsikan kepada rakan-rakan dan mengajak rakan-rakan supaya bersama-sama mencegah diri daripada terlibat dengan vape dan rokok. Sebagai calon SJ, saya yakin bahawa warga sekolah jenis kebangsaan Cina Kasab Segamat dapat menjadi sebuah komuniti yang bebas daripada penyalahgunaan dadah. Saya berharap supaya program seperti skim lencana anti dadah ini dapat dianjurkan secara berterusan. Bersama kita jayakan sekolah bebas dadah. Slate J terbaik!